tradisi alam Melayu. Seni pembuatannya halus dan teliti. Setiap ela dipotong, setiap jahitan menyambung, mempunyai nilai dan teknik tersendiri. Setiap warisan merekodkan cara kehidupan orang Melayu. Kat situ, dia dah merekodkan bahawa orang Melayu tu ikut sunnah Nabi. Kain limar, kain pusaka, dipakai indah para bangsawan. Sudah lupa penenun bangsa, simpan hanya buat kenangan. Selendang limar, kain warisan bangsa, busana Melayu silam dari Nusantara. Limar songket pada zaman dahulu sangat terkenal, khususnya pada golongan istana dan juga golongan-golongan bangsawan. Hanya golongan tersebut sahaja yang mampu memilikinya. Kalau nak kirakan zaman Cik Siti Wang Kembang lah, dia mulakan, popularkan kain limar ni. Biasanya perempuan menggunakan 3 helai kain, iaitu kain sarung, kain kemban dan kain selendang. Kalau untuk kain limar songket ni, kalau tengok pada kondisi yang dibuat, walaupun dia berusia hampir 100 tahun, benang emasnya masih lagi shining, tera dan kain cottonnya pun juga masih lagi kukuh. Kalau kita tengok kan dalam perang-perang zaman dahulu, dipakainya baju-baju belah sebab baju kurung tidak berapa sesuai, sebab bila berlakunya kecederaan, contohnya macam tertikam atau mencedera bahagian dalam, jadi agak susah untuk merawat mereka yang tercedera. Siapa sangka dari sehelai kain mampu menaikkan martabat seseorang. Kain limar hanya digunakan dalam golongan bangsawan dan keluarga diraja, akan dapat dipakai orang kebanyakan jika dikurniakan oleh kerabat diraja. Kewujudannya perlu dipertahankan agar kain diraja ini bukan hanya tinggal sejarah. Nilainya ketamadunan, kesenian Melayu. Cantiknya limar pembalut diri, pakaian Cik Siti